Salam sejahtera. Terima kasih atas kesudian anda singgah di channel saya. Jika anda seorang penggemar sukan bola sepak tanah air, bantu saya tekan subscribe kerana setiap subscribe anda itu sangat berharga. Terima kasih sahabat baik. 5 calon berpotensi untuk menyerikan skuad ASEAN All-Stars menjelang pertemuan dengan gergasi Eropah, Manchester United. Skuad ASEAN All-Stars akan dikendalikan oleh jurulatih Vietnam, Kim Sang-sik menentang The Red Devils pada 28 Mei ini. Terdapat sekurang-kurangnya 5 calon pemain terbaik Harimau Malaya yang berpotensi untuk dipanggil menyertai barisan pemain terbaik di Asia Tenggara. Hal ini selepas beberapa negara telah mengumumkan barisan pemain seperti Indonesia, Vietnam, Kemboja, Myanmar, Brunei dan juga Timor Leste. Pemain pertama yang berpotensi untuk menyertai skuad Sang-sik ialah penjaga gol Harimau Malaya, Ahmad Shehan Hazmi. Pemain berusia 29 tahun itu cemerlang mengemudi gawang gol skuad kebangsaan dan juga kelabnya, Johor Darul Ta'zim JDT selain tampil cemerlang pada aksi pertama kumpulan F kelayakan Piala Asia 2027 menentang Nepal 25 Mei lalu. Terdapat juga calon lain yang menyerlah seperti penjaga gol utama Perak F Haziq Nazli. Beliau menjadi pilihan utama ketika Harimau Malaya beraksi di ASEAN Championship 2024 di bawah kendalian Motive Center. Posisi pertahanan pula menyaksikan calon terbaik untuk menggalas tugas tersebut ialah bintang Sabah F Dominic Tan. Tonggak berusia 28 tahun itu beraksi dalam hampir kesemua perlawanan pada peringkat kelab selain turut diturunkan dalam kesebelasan utama Malaysia vs Nepal. 2 orang perancang tengah dijangka mewarnai skuad bintang ASEAN kali ini iaitu pemain Ho Chi Minh City, Andre Dos Santos dan juga pemain Selangor Fik Nguyen Lian. 2 pemain ini menjadi pilihan utama Ketua Jurulatih Kebangsaan Peter Klamovski pada aksi pertama tempoh hari dan membentuk gandingan yang cukup mantap. Pemain bahagian serangan yang dijangka mampu untuk membentuk gandingan mantap bersama Quang Hai Vietnam, Shua Pedro Timor Leste dan Mawung Nguyen Myanmar ialah pemain Sri Pahang Sergio Aguero. Bintang Harimau Malaya berusia 30 tahun itu menjadi pemain serangan paling konsisten bersama Tok Gajah dan juga ketika membantu kempen Harimau Malaya di ASEAN Championship. Terdapat beberapa pemain lain yang turut berpotensi untuk beraksi buat ASEAN All-Stars di Bukit Jalil, termasuklah Syahrul Saad, Kor bin Ong, Faisal Halim, Afiq Fazil, Paulo Josu dan juga Romel Morales. Setakat ini, masih tiada pengumuman rasmi berkenaan pemain yang bakal dipanggil bagi aksi tersebut oleh Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM.